Chef, thank you bang. Betul-betul bang Ya rezeki bang, thank you bang. Betul-betul Tapi hati-hati. Terima kasih bang. Teruskan geng. Ramai-ramai geng. Kita nomor 17, kita pergi nomor 16. Let's go. Kak Irma, thank you. Bang, hati-hati Bang, yakin ke bang ah? Abang baru sihat tu bang. Oh, tak sihat lagi ni boy. Yakin ke bang? Demi view bang. Demi view Yakin bang? Boleh. Aku yakin Abang Zul boleh. Mesti Abang Zul mesti boleh geng. Bismillah. Allahumma salli ala Muhammad. Jangan jauh sangat bang, jangan jauh sangat bang. Apa? Biar abang ke depan sikit. Tarik diri dulu. Kita kuasa diri. Allahu Akbar. Waalaikumsalam. Abang Zul dia akan buka dia punya guys. Korang tengok je geng. Terangkan brightness pakai earphone. Tengok betul-betul geng. Jangan mempertikaikan geng. Korang tengok je guys. Assalamualaikum ya kadam roh ya kadam jasad ya rijal gaib. 44 di kanan 40 di dalam. Dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Aku memanggil kalian, aku mencabar kalian yang ada di sini wahai bangsa jin. Untuk mencabar apa yang ada di sini. Datangmu tidak kujemput, pulangmu tidak kuhantar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Woi. Ada suara. Woi, ada suara. Bang, relax dulu bang. Ada suara. Weh, sekali je bang. Allahu Akbar. Abang Zul. Woi, ada suara woi. Bang, Biar dulu. Dia tengah itu. Itu cara Abang Zul guys. Dia buka all out nih. Bang, kuat bang. Bolehkah bang? Ya Allah ya Tuhanku. Wah, dia hentam lagi. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Aku dijadikan daripada tanah, kalian dijadikan daripada api. Maka kau munculkanlah lingkaran 44 lingkaran 4. Kan kau buka lingkaran. Allahumma salli ala Muhammad. Allahu Akbar. Nampak tak? Allahu Akbar. Bawa kamera bang. Ha. Betul ke laluan ni Daus? sekejap. Weh, kuat weh. Sekejap. Aku nak beritahu kat korang ni. Tak, boleh tak sekejap? Senyap. Sekejap je. Sekejap. Senyap. Wih, ada perempuan menangis. Dengar terus. Ada perempuan menangis wih. Weh, Ada perempuan menangis wih. peras ni. Bunyi dia lain macam Ada perempuan menangis wih. Ada perempuan menangis. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bang, ni kek abang buka tau bang. Ya Allah. Wih, suara perempuan menangis guys. Sekejap, bang Zul. Ras, weh. Ini dengar dia cakap. Tapi kuat weh. Tapi memang kuat. Aku nak pesan satu benda je. Boleh. Kalaulah siapa-siapa di antara kita berempat yang berjaya jumpa pokok yang diikat dengan tali pocong tu, Okey. aku minta tolong janganlah siapa-siapa pergi cabut tali pocong tu. Janganlah siapa-siapa pergi cabut tali pocong tu. Tak apa, cabut je. Jangan bang. Tak. Jangan bang. Bang, jangan Tak, bang. ala-ala Tolong, kita dah bang. buka permainan. Bang, sini bang. Kita buka. Bang, saya beritahu kat bang. Kalau kata 10 kali Jangan, saya main bang. kat sini bang, saya jumpa pokok tu sekali. Bang, jangan bang. Keluar kau. Weh, aku tak sedap hati lah weh. Muncul Weh, kawan. sekejap. Aku ambil. Tiba-tiba dada aku. Sekejap. Allah Akbar. Sekejap. Ini lain ini. Sekejap. Aku tak sedap hati weh. Tak, kita cari dulu kat mana. Tak apa. Boy, kita nak benda ni kan. Kita dah Sekejap. Bagi aku bernapas sekejap. Tak lah boy. Kita dah buka dah apa. Ala-ala kita main. Weh, lama tak rasa aura begini weh. Allahu Akbar.
Allahumma salli Muhammad. Wih, ini ekstrim, ini gila-gila ini guys. Kau tahu? Apa dia? Kau tahu? 4 pelaki yang buat kerja tu, dia meninggal dekat kawasan pokok yang diikat dengan tali pocong tu. Kau rasa macam mana? Allah, kau bayangkan. La ilaha illallah. Okey guys, macam tak setengah hati ni. Daus kita berempat ni, Daus. Weh. Aku dengar suara lelaki menjerit. Siapa dengar, geng? Aku dengar suara lelaki menjerit. Kita berempat ni, Daus, hari ni, Daus. Bismillahirrahmanirrahim. Macam benda ni aku pernah mimpi, weh. Weh, Kuat weh kat depan ni. Kuat weh dekat depan ni. Tak. Kenapa aku pernah mimpi lah keadaan ni, geng? Boleh? Geng, macam aku pernah mimpi, geng. Geng, aku macam pernah mimpi keadaan begini dan... Jangan Wih, aku macam pernah mimpi, geng. Apa dipanggil tu, geng? Aku pernah mimpi, woi. Kenapa aku pernah mimpi ni begini, ah? Aku nampak salah satu daripada kita teruk malam ni, woi. Boy. Wih, aku pernah mimpi keadaan begini, woi. Asal? Boy. Kenapa? Macam deja vu, woi. Salah satu daripada kita teruk. Kenapa? Weh, belum lagi masuk ah. Aku pernah mimpi begini, deja vu. Mainan mimpi, mainan tidur je, boy. Empat daripada kita baju hitam. Wah! Allahu Akbar. Boy. Tak, benda tu semua orang pernah lalui, boy. Aku pun pernah lalui deja vu. Tenang boy. Tahu tapi Aku pun pernah lalui. Tapi benda tu sebenarnya sekarang ni kau tak payah fikir benda tu. Tak payah fikir dulu benda tu. aku beritahu kau, antara kita berempat salah satu teruk. Tak, sekarang ni tak apa. Tak apa. Itu weh. Tak, ini aku mimpi. Ini aku bagi tahu. Sebab ini aku bagi tahu korang berempat apa yang aku mimpi dekat deja vu aku. Deja vu bukan mimpi, boy. Deja vu tu benda yang kita pernah macam kita lalui. Doa yang baik-baik lah. Kita doa je yang terbaik boy. Kau mimpi ke apa? Tak, mungkin benda tu boleh jadi daripada mimpi. Dia rasa macam mimpi dia tu faham. jadi deja vu. Salah satu daripada kita. Tapi boy, Bila kau fikir benda tu, benda tu akan main dekat fikiran kau. Jadi tak fokus, boy. Apa kata kau buang dulu benda tu jauh-jauh, sekejap kita fokus kat depan. Ya, cuma berhati-hati. Okey. Sebenarnya boy, kaitan apa yang kau mimpi tu, sebenarnya apa yang abang faham, satu kaitan dengan tali yang Allah dalam kita bang, kenapa setiap kata-kata abang apa di mimpi aku terjadi? Ya Allah bang. Ya bangsa jin, ya masyarakat jin. Okay boy, tenang. Kita cari. Sekejap bang. Kita cari Bang. Kita cari. Bang, nampak jangan pegang bang. Boy, nampak jangan pegang bang. Boy, lihat boy, tenang boy. Nampak Kita fokus je boy, kita fokus je. nampak jangan pegang bang. Tolong. Tak, kita pergi je. Kita cari je apa yang ada. Kita cari je apa yang ada. InsyaAllah. Okay, kita selesaikan apa yang Ni patut. geng. Allah. Deja vu tu macam benda yang korang pernah lalui. Macam contoh, besok korang pergi pasar. Oh, terasa macam aku pernah lalui lah. Aku dalam lorong ni, aku bercakap dengan orang ni. Benda tu pernah terjadi. Allahu Akbar. Rasa korang boleh terjadi. Itulah deja vu. Aku nampak macam ada satu busut dekat laluan sini. Aku nampak ada satu. Kan? Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah innahu min Sulaiman. Tak apa geng, doa yang baik-baik ah. Doa yang baik-baik guys. Doa yang terbaik. Doa yang terbaik geng. Diam, boy. Lagi perlihatkan lagi wahai bangsa jin. Mari lagi. Okey tak? Hei, Aku okey. kau tunjukkan lagi. Bang, dia nak tunjuk dah ni bang. Dia dah bunyi dah. Aku cabar kau, aku tantang kau. Allahu Akbar. Mari lagi. Min Sulaiman wa Kalau betul ini tempat kau, kau keluar. innahu min Sulaiman wa inna bismillah. Kau keluar. Kau keluar lagi. Ya jin, ya masyarakat jin, aku menyuruh kalian datang rapat kepada kami berempat. Apapun keberadaan kalian yang berada di sini, maka hadirkanlah dirimu.
Ya Masyarul Jin. Ya Masyarul Jin. Kau tunjukkan lagi. Astagfirullahaladzim. Kau tunjukkan lagi. Hei! Ya betul lah kau jin. Babi betul. Bang. Jaga kawan. Jangan cakap begitu bang. Bang, jangan cakap begitu bang. Jangan cakap begitu bang. Zul. Abang Zul. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. Ya Allah. Weh kuat weh. Ya Allah. Nahas kalian. Weh kuat weh kat sini kuat weh. Kuat weh. Jaga tau kawit. Jaga kawit. Aku tak tahulah apa kau. Bang. Assalamualaikum. Bang okey ke bang? Kau nak main apa? Bang. Bang. Abang Zul. Bang Zul. Dia tak depan. Bang Zul. Kau Bang, kenapa sama mimpi Kau nak aku main ni? dengan Kenapa sama mimpi aku ni? Kau nak main. Tolonglah bang, jangan. Abang Zul. Allahu Akbar. Abang Zul. Bang. Allah. Tak suruh dia buka. Inilah efek dia kalau dia buka. Jap. Mungkin dia buat yang tu. Jangan melawan emosi. Abang Zul, geng, jaga bahasa ya guys. Jaga bahasa ya geng ha. Tolong jaga bahasa geng. Jap geng, geng. Korang kenal Abang Zul macam mana? Guys? Bismillahirrahmanirrahim. Aku sudah. Ya Allah, ya Tuhanku. Bang Zul! Abang! Oi, kau pergi tenang kan dia, oi. Boy. Bang Zul! Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bang. Allahu Akbar. Elakkan batas dabarin. Elakkan kita daripada batas dabarin. Wa iza batas dabarin. Kau keluar. Kau panggil semua kau. Panggil ketua kau. Bang. Kita main track bang. Panggil. Bang, Kau tengok tempat ni. Arah. Kau tengok tempat ni Arah. Ini tempat dia lah. Nampak tadi kan? Allahu Akbar. Weh, ada orang datang weh. Belakang. Sini bang. Pegang kamera bang. Hei. Macam ada satu aura dekat belah sana. Bang. Hei. Ya Allah. Bang Zul. Weh. Kau ambil aku. Bang Zul. Ambil aku. Allah Rabbi, kenapa dia menggila orang ni? Aku dah cakap tadi. Jangan bersurah bang buka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bang. Abang tahu dekat mana tu? Abang tahu. Abang just tunjuk sahaja bang. Kat depan ni. Abang jangan sampai benda tu kawal abang. Aku tahu abang boleh. Kat depan ni boy. Tempat batu boy. Allahu Akbar. Pergilah tengok. InsyaAllah bang. Ya, abang pegang kamera bang. Kita pergi depan. Boleh. Tapi abang jangan mengamuk. Boy, memang ada boy. Ya, aku dapat rasa ras. Betul, aku dapat rasa ras. Kuat aura ras. Memang betul abang Zul nampak ni. Bang, jangan Bang, tolong bang. Dia nak alihkan perhatian abang. Allahu Akbar. Bang, tolong dengar kali ni boy. Tarik. Bang, Jom, kita pergi dengan dia. Kita pergi dengan dia. Tengok benda tu bang. Kita pergi dengan dia. Ya Allah, ya Tuhanku. Kau pergi tengok bang kawasan batu ni. Okey. Ini. Kita rapat slow-slow. Boleh? Kita rapat slow-slow. Saya tengok benda tu, cong bang. Ya Allah. Masih kak. Terus geng. Ramai-ramai. Allah Akbar. Kita nombor 17. Kita pergi nombor 16. Come on. Boleh kak. Bang. Boy. Jap. Kau tempat apa ni dalam sebenarnya kau? Boy,
Boy, aku nampak tadi boy. Memang betul Abang Zul nampak benda tu. Iya kan? Aku dapat rasa ras. Dia Masa aku pergi ambil Abang Zul, aku dapat aura negatif kuat weh. Kuat weh aura negatif. Serius. Aura negatif sangat kuat, geng. Weh. Ya bang, abang dah dapat tahu bang. Cuma satu je bang. Abang just bagi tunjuk dengan cara tenang bang. Itu je kita nak. Memang kita nak cari ni bang. Kita memang nak cari. Tak. Kalau betul apa yang Daus cerita tadi. Kalau kita Okey, abang bagi tahu apa yang betul. Dekat sini masih ada lagi apa yang Daus cerita tu. Allahu Akbar. Ada weh. Suara tu ada weh. Kau pengecut kau dengar suara tu. Allahu Akbar. Bang, dia memang dekat sini. Geng, siapa nampak tadi jelas tak? Assalamualaikum. Siapa dia nampak tadi jelas tak? Ya Allah. Kau jelaskan lagi. Allahu Akbar. Mari Kau memang perlihatkan. nampak asalmu di sini. Oi, macam ni yang susah weh. Bukan apa. Weh, penampakan tak nampak apa-apa ni guys. Dekat dalam ni. Dia kacau kita dengan cara emosi. Dengan suara-suara macam ni weh. Macam ni mental weh. Apa tu Ya, besar. Abang, ya, Masya Allah tingginya. Boy, Allahu Akbar tinggi mat. nampak boy kat atas boy. Woi. Nampak boy. Betul lah Abang Zul cakap. Woi, tinggi mat. Pocong tinggi mat. Allahu Akbar. Maka tunjukkan lagi, perjelaskan lagi ya Jin. La Ya, ilaha Masyarakat Jin. illallah Muhammad Rasulullah. Jelaskan lagi. Maka perlihatkan sesuatu di hadapan kami. Agar kami dapat melihat lagi nyata Kalian. akan keberadaanmu. Setakat itu saja permainan Dekat mana, kalian. Aku tahu ini cuma jelmaan daripada kalian. Tidak wajah sebenar kalian. Tapi jelmalah kalian. Tempat kau ni. Lagi dan lagi. Allahu Akbar. Tempat kau aku tahu. Tempat kau ni. Keluar kau. Tunjuk kau. La ilallah. Ya bangsa jejak masyarakat jin. La ilaha illallah Tunjukkan. Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Tunjukkan apa Muhammad. yang ada di sini. Tunjukkan. La ilaha illallah. Ya benar ini tempat kami penempatan. Cakaplah, mau cakap apa? Kau Ya, tak berada benar, dekat ini kami. Kakak-kakak, abang-abang. Ya, tak berada di tempat kita orang. Mungkin tak kena dengan kau, Kak. Tak kena. Kena dengan kau, baru kau 44 tahu lingkaran, macam 4 mana. penjuru. Ingatlah, kita di dunia ni bukan kita je 4 manusia penjuru yang ada hidup. di sini. Percayalah cakap. Ya. Kau munculkan. Allahumma salli ala Muhammad. 4 penjuru yang ada di sini. Lingkaranmu telah Terima kasih, Kak. Thank you. Allahumma salli ala Muhammad. Lihatkanlah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. di depan mata kasar. Bunyikan lagi. Thank you, thank you. Macam dia ada di sekeliling kita. Aku cabar kau. Aku cabar kau. La ilaha illallah. Aku cabar kau, La wahai ilaha bangsa illallah jin. Rasulullah. Aku cabar kau. Apa benda tu ya Allah Rabbi? Mana Daus? Daus, jangan lari. Kat mana? Penjuru alam yang ada di sini. Lingkaranmu telah kubuka, maka perlihatkanlah sesuatu. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Woi, laju woi. Benda tu laju dengan kita ni. Penjuru alam yang ada di sini, maka kau perlihatkanlah lagi. Astagfirullah. Kau tunjukkan lagi, wahai bangsa jin. Allah. Kau tunjukkanlah sesuatu. Mari. Woi. Woi, sini korang woi. Aku dapat rasa woi. Tapi boy kat belakang. Woi, kuat, sini boy. Ras. Tapi kat belakang lagi kuat, boy. Mari. Assalamualaikum innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tunjukkan. Allahu Akbar. Woi, Daus. Woi, belah kiri aku ni. Lagi. Jelaskan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita buka sekali lagi, boy. Nak tahu ke keras tempat ni? Nak tahu keras tempat ni? Dia akan tahu macam mana. Allahu Dia Akbar. akan tahu macam mana. Mari. Ya Allah, Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum Tunjukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunjukkan lagi. Ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Wah, Bang Zul. Daus.
Daus, Bang Zul. Weh, Bang Zul. Sini, woi. Tengok tu melompat-lompat. Weh, sini, woi. Tu, nampak tu. Lompat-lompat, weh. Tu, melompat-lompat, weh. Nampak tak melompat-lompat? Weh, pocong, weh, melompat-lompat. Mana boy? Tu, melompat-lompat, weh. Anjir. Mana boy? Ya Allah. Allahu Akbar. Ya Allah. Allahu Akbar. Lagi. Allahu Akbar. Ya Allah. Aku nampak. Betul kata Daus. Ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita sama-sama. Allahu Akbar. Allah, korang nampak tak, geng? Hai. Boy. Bang, tengok apa bang? Ya Allah. Ya Allah. Bang, orang lain nampak je bang. Abang tak nampak bang. Kemungkinan mata abang juling bang. Abang perlu pergi bengkel mata bang untuk betulkan alignment mata abang ataupun balancing mata abang bang. Perlu pergi alignment. Scroll sikit ke kiri. Ke kiri tu lebih sikit tu. Perlu perbetulkan bang. Mata abang juling sangat tu. Pergi alignment. Allahu Akbar. Lagi? La ilaha illallah. Nampak jelas korang nampak. Thank you. Terima kasih. Nampak jelas tadi. Subhanallah. Korang nampak jelas tadi. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Perdengarkan, perbunyikan suara-suaramu. Datang tak dijemput, pulang tidak ku hantar. Ya bada, ya badi, ya maiti batino. Mari jelaskan lagi wahai Allah bangsa. Akbar. Aku memanggil kalian, aku menyeru nama kalian. Aku Allah menyeru dan Akbar. aku memanggil nama kalian wahai bangsa. Ya masyarakat. Aku memanggil. Apa sahaja yang beras ini. Allah. Allahu Akbar. Dekat belatas. Assalamualaikum. Dengar tak? Tengah. Dengar. Subhanallah, subhanallah. Jap, sekarang ni Daus. Okey. Kau pernah jumpa ke ikatan tu? Aku pernah jumpa sekali je. Kau buka. Ha? Kau buka ke? Aku tak buka. Aku lari. Kau tahu dalam mimpi aku. Abang Zul. Okey. Aku mimpi Abang Zul buka ikatan tu. Serius. Dalam mimpi aku Daus. Nampak, dengar memang nampak macam pelik. Tapi itu yang aku mimpi Daus. Tak, macam ada satu suara. Abang Zul. Allah Akbar. Allahu Akbar. Apa bang? Cuba kau dengar suara tu. Okey. Apa benda yang sedia? Diam. Cuba kita dengar suara. Abang jangan. Dah buka ikatan. Abang jangan. Dengar tak? Abang jangan. Abang jangan bang. Tak. Dengar tak? Buka ikatan. Aku dengar. Mari kau. Lagi jelaskan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Weh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Dengar tak, Akbar. Allahu Akbar. Macam dia minta tolong. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Macam dia minta satu tolong. Ras, macam dia minta Bunyi dia satu macam-macam benda. tu, geng. Kau tunjukkanlah. Astagfirullahaladzim. Jangan sampai aku mencabarkan lagi. Ya bangsa jin, ya masyarakat jin. Mari jelaskan lagi. Buka ikatan. Apa yang kau mau dan apa yang kau Dia kata inginkan. buka ikatan. Nyatakan kepadaku. Berinteraksilah denganku.
Ikatan apa? Buka ikatan. Buka ikatan apa? Buka ikatan tu. Apa? Abang jangan pergi bang. Assalamualaikum. Interaksi lagi. Allahu Akbar. Apa yang kau mahu adalah buka ikatan. Sebab tu cakap pukul sini. Allahu Akbar. Lagi. Bang. Boleh kita pergi sana bang. Tapi kita kena stick sama-sama. Tak, macam satu benda yang dia minta. Macam satu benda yang dia nak dah. Dah, sekejap dah. Abang pergi dulu dah, depan dekat. Bismillah. Kita berkomunikasi dengan dia dulu. Apa yang dia nak sebenarnya? Apa yang dia nak sebenarnya? Aku nampak geng. Kat mana aku nak buka? Janganlah bang. Lagi. Bang, cukup kita tengok bang. Masya ala Sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. Cukup kita tengok bang. Astaghfirullahaladzim. La ilaha. Allahumma salli ala Sayyidina. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. Daus sendiri tak pernah buka bang. Boy, sini boy. Astaghfirullahaladzim. Jangan kejar tau bang, jangan kejar. Tak. Bang, jangan kejar tau. Ada dua benda, satu merah, satu hitam. Allahu Akbar. Allahumma salli. Uish. Sebelah sini pun ada. Siapa dah? Tu. Allahumma salli Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Weh, ramai ni, ramai. Allahumma salli Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Allahu Akbar. Tak, macam dia minta tolong satu benda lah, Ras. Macam dia minta satu pertolongan. Macam dia minta satu pertolongan daripada kita. La ilaha. Tapi jangan bagi depan bang. Tak pergi depan. Tak. Tapi dia macam benda, macam dia nak rasa satu benda. Boy. Okey, kalau abang mau tunjuk, abang tunjuk dekat mana. Tapi jangan nampak dah, jangan buka itu sahaja bang. Boy. Kita pergi kat alam dia. Nak. Apa ke benda kau cakap? Apa bang? Allahu Akbar. Jangan macam tu bang. Jangan bang. Sekejap, kita cuba tengok dulu sini. Wahai bangsa jin, aku memanggil kalian. Alamku adalah alam nyata, kalian ada alam gaib. Maka ambillah ke alamku. Ambillah aku ke alammu, wahai bangsa jin. Aku kena rapat geng sebab aku sebiji sama geng dekat mimpi aku ni. Sebiji ni. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa yang kau nak? Tak apa bang. Tak apa bang. Kau tunjuk kepadaku. Kau tunjuk kepadaku ikatanmu. Mari. Aduh ya Allah. Aku tadi blur geng. Kau ingat, Aku tadi blur. kalau aku nampak, kita akan buat satu penjanjian. Apa yang aku nak, kau tolong keluar daripada tempat ni. Tapi kau bagi tahu aku dekat mana aku nak buka ikatan tu. Kau bagi tahu aku. Kalau betul tempat tu apa yang kau nyata, kau bagi tahu aku. Aku akan buka, tapi dengan satu syarat. Jangan buka. Kau janji dengan aku, kau keluar. Kau jangan duduk kat sini. Dan kau jangan kacau orang dekat sini. Allahu Akbar. Kuatnya suara tu depan. Tahu abang tak nak tahu. Allahumma salli Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Tak apa geng. Aku tak nak kawan aku kena. Biar aku kena. Tak apa. Tak apa. Aku nampak. Ha? Muncul. Aku cabar dirimu. Kemari kau. Kau tunjukkan dekat mana. Ya masyarakat jin. Allahumma salli ala Muhammad. Wa ala Muhammad. La haula quwwata illa billah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wah! Ah! 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 Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Panas aku ya Allah. Abang jadi buka bang, aku mimpi dekat mimpi aku. Abang buka. Aku tengok bang. Abang yang dekat. Abang yang dekat. Kita pergi lah. Boy. Boy, gunung dulu boy. Ini kau dapat. Ini korang cari. Tu orang kan. Kau tak rasa ni dari belakang jadi kau rasa. Boy dia macam tahu dia tu dekat ni. Tak ada dekat. Boy, Astagfirullahaladzim. kita undang dulu. Boy, dia ada boy. Boy tenang boy tenang. Allahu Akbar. Woi, benda ni woi. Ya Allah. Boy, sini woi. Boy jumpa woi. Jangan bagi dia rapat. Boy. Boy, kita undur boy. Undur boy, undur. Boy, tenang bang. Dia tutup. Bang, jangan bang. Jangan kacau bang. Allah. Bang, jangan kacau bang. Dah. Allahu Akbar. Boy, mana boy? Bang, jangan dengar kata-kata ni bang. Tolong. Boy, Aku boleh buka? Pening aku. Jangan buka bang. Aku boleh buka, tapi kau ingat perjanjian kita wahai. Macam tali ni, kalau korang Hey. tengok guys. Dia ibarat macam kepala, badan, tak boleh. Kaki, hujung kaki. Aku boleh buka, tapi ingat perjanjian kita wahai bangsa jin. Perjanjian apa ni? Jangan. Aku Dah boleh jumpa buka, dah. Bagi dia tengok je. Bang, tengok je tapi bang. kau ingat perjanjian kita wahai bangsa jin. Allah. Kau ingat perjanjian kita wahai bangsa jin. Ikatan perjanjian kita yang ada di sini. Tenanglah di kau. Allahu Alamu Akbar. wahai Jangan bang. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lu. Bang, Jangan lu bang. Jangan bang. Jangan ada benda yang tak baik nanti bang. Jangan bang. Wah.
Boy. Boy, lihat boy. Tenang boy. 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 Walang aku ditolak. Boy. Bahaya boy. Patah weh. Aku mau halang, aku ditolak, Mat. Boy, lihat boy. Tenang boy. Shit. Tengok bang, efek dia ni satu-satu bang. Aku dihalang. Bengkok, Mat. Boy, tenang boy. Istighfar boy, istighfar. Sekejap boy. Boy. Aku nak bagi tunjuk korang rumah. Aku rumah tadi. Tak apalah. Patah. Tak apa. Ya boy. Allah. Aku jumpa rumah tadi. Aku jumpa rumah. Jom. Oi, jangan. Jangan. Tak. Pasal dia. Tak. Okey, sekarang kita tenangkan boy. Kita tenangkan dulu. Kita tenangkan boy dulu. kita nak tengok pokok ni, weh. Memang betul kita jumpa. Ya, betul. Sebab tu daripada awal tadi satu benda yang cuba untuk nyampaikan untuk bukakan ikatan yang ada dekat kawasan situ Daus. Untuk apa kita nak buka bang? Tak, kita bagi mungkin satu benda kesetaraan dia, mungkin ada sesuatu benda yang terjadi pada dia dekat kawasan sini. Apa yang diceritakan oleh Daus tadi, mungkin sesaranya seorang wanita tu Daus kan? Bang, pokok ni bang, family dia buat pemujaan untuk bangkitkan Corin, perempuan tu balik bang. Saya rasa diorang ikat sukma dia kat sini bang. Ada yang ramai yang beritahu saya bang, diorang ikat sukma dia kat sini. Tapi apa kata kita buka ke ikatan tu dulu? Tak, kita tenangkan boy dulu. Bang, orang yang bawa saya ke sini sendiri bagi tahu bang. Dia sendiri bagi tahu. Kalau jumpa pokok ni jangan kacau. Jangan kacau dan jangan buka ikatan tu bang. Tak, cuba kita siap, kita pergi dekat. Allahu Akbar, bengkok geng. Kita pergi dekat. Bengkok geng. Tak apa, dekat je bang, tapi jangan pegang. Boleh? Boleh, kita cuba. Kalau abang mampu buka. Tolong jangan ada suara korang dengar kan? Allah. Ada suara dengar. Okay, kita tenangkan boy dulu. Terus mimpi halang dia weh. Aku mimpi aku tengok dia buka. Tak apa aku Daus. Tak apa Daus, terus Daus. Jap. Aku mimpi. Pedulilah orang nak kata aku apa geng. Itu aku mimpi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Bengkok stand aku ya Allah. Aduh, macam ujian ya Allah. Boleh tengok, jangan pegang. Okey tak? Jangan boleh jawab. Sekejap, boy. Tak, jangan tinggalkan boy dulu bang. Boy, sini dulu bang. Boy, Sini dulu. Sini dulu. Pak sini. Terus. Allah. Tolonglah bang, jangan bang, aku mimpi ni. Woi bang. Abang. Ya abang. Bang. Allahu Akbar. Ya Allah. Woi, macam mana? Bang. Dia tak sempat sentuh. Ambil stand. Bang, saya kata dah bang, jangan kacau bang. Allahu Akbar. Jangan stand sini. Yang kat ni. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Langit pun nak Allahu hujan ni. Akbar. Langit ni. Nak hujan ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammad rasulullah. Astagfirullah. Ya Allah, jauh ni. Nak hujan ni. Ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Woi! Hey!
Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allah. Ya Allah. Weh, suara tu dekat dengan kita, woi. Apa solution untuk benda ni? Kita biarkan ke atau Biar, tak payah, woi. Jangan, kita hapuskan. Kita hapuskan. Bang, biar bang. Benda ni memang Jom balik. Tak, jangan. Jangan Ras. Balik bang. Ras, benda ni tak selesai lagi Ras. Ini masalah akan terjadi pada boy nanti. Masalah kita kena jaga boy ni. Kita kena jaga boy. Okey bang, sekarang ni aku Boy dah boy. Allahu Akbar. Dia akan menjelma, dia tunjukkan dirinya yang sebenar bang. Kejap lagi bang. Dalam mimpi aku macam tu. Jangan. Kita tak boleh keluar dulu, Ras. Daud, kalau boleh jangan keluar dulu. Relax, kita tenangkan dulu. Kita selesaikan dulu apa yang ni dulu. Selesaikan dulu. Bukan masalah seorang. Salah satu di antara kita berempat ni akan terjadi satu benda yang tak elok nanti. Boy, kau percaya boy. Apa yang terjadi pada kita kau rasa tengok macam mana. Oh. Bang, kita keluar dulu. Kita undur dulu sekejap. Weh. Ya, aku rasa macam tu. Boleh. Kalau kita nak keluar dulu boleh, kita nak undur dulu kita boleh. Boleh. Betul-betul sekarang emosi kita ni tak stabil semua ni. Dengan tenaga aku patah weh. Ya Allah. Bengkok weh. Ya Allah, bengkok weh. Benda ni macam dia nak keluar, bang. Tak Dia suruh masalahnya. kita buka ikatan dia sebab dia nak keluar. Tak masalahnya sekarang ni. Kita settlekan benda ni dulu. Tak masalah kita kena settlekan dulu ni. Ras. Tak. Janganlah bang, bahaya. Tak masalahnya kita dah buka perjanjian dengan dia. Mana ada perjanjian bang? Tak masalah benda ni tak settle lagi. Tak ada perjanjian bang. Ini adalah tempat dia. Apa yang dia suruh kata? Kita buka. Allahu Akbar. Tak ada perjanjian pun bang. Tak masalah benda ni. Ya Allah Ras. Kita kena settlekan lah dulu. Tak boleh dah. Macam mana ni? Kita kena settlekan Sebab tu aku cakap dengan kau, kita gerak dulu, kita undur dulu. boleh, abang Zul. Masing-masing tengah panas ni, woi. Tak masalah benda ni. Lagi tak boleh selesai benda ni. Bang. Ya Allah. Kau percaya lah cakap. Hai! Bang. Hai! Hai! Weh, bye! Hai! Weh. Bye! Dah. Pegang bawah dulu. Ya, ini yang kau mau. Hei! Bye! Buat dah kena dah. Ini yang kau mau. Bye! Hei! Hei, bye! Oi, ikat balik, oi. Ya Allah. Boy. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahu mulku wa lahu al-hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Allahu akbar. Tak ambil benda tu. Sekejap. Sekejap abang ambil benda tu. Woi, pokok ni keluar sirap, boy. Pokok ni keluar sirap, boy. Pokok ni keluar sirap. Auzubillahi minasyaitanir bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Woi, pokok ni keluar sirap, boy. Hei! Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hei! Boy. Hei, boy! Boy. Tak dia lari sini. Boy, lihat boy. Jap. Boy. Kejap. Boy! Astagfirullah. Tak jadi boy. Boy! Tak, kita keluar dulu. Boy. Boy! Tak, ada lagi, ada tiga lagi. Ada tiga lagi tu. Boy. Boy! Boy! Kejap ya. Astagfirullah. Kejap. Boy! Tenang boy.
Apa kata kita tenang dulu kat sini. Kejap. Apa dulu kita tenang. Dia ada kat depan tu. Dia ada kat depan tu. Dia ada kat depan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bye. Boy. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala. Bye. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala. Bye. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Jaga. wa ala sayyidina Muhammad. Bye. Astagfirullah. Kejap lagi. Ada kat depan, ada kat depan je. Bye. Astagfirullah. Bye. Tak, panggil backup dulu. Bye. 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 Black ke Mel ke aku takut orang Astaghfirullahaladzim, la ilah. Weh. Tengok. Weh, Aras, undur belakang dulu. Aras, undur belakang dulu. Aras, undur. Allah. La ilah, bye. Ya Allah, ada benda kat tepi boy ni. Ada benda kat tepi boy. Astaghfirullahaladzim. Bye. Boy. Wah, Allahu Akbar. Allah Akbar. Boy. Allah Akbar. Jap. Boy. Bye. Ya, kejap ya. Bye. Bye. Allah, kejap lagi. Kejap saya nak bawa camp boy kejap eh. Sabar. Kita cari boy, kita tolong boy. Sabar dulu, saya bawa dua camp ni. Takkanlah saya nak tinggal camp boy, geng. Tak baiklah macam tu. Takkanlah. Korang faham lah, geng. Ke saya nak tinggal camp boy? Ke saya nak tinggal camp boy ni? Saya bawa dua camp ni, geng. Abang Zul tak boleh jauh bang. Ya, jap. Jangan macam tu, geng. Saya pun ada tip ni lagi perasaan juga, geng, nak bawa camp dia. Jangan macam ni. Bang sini bang. Ya, jap. Dah ni. Abang bawa camp dia. Sekejap camp boy. Bye. Sabuk phone boy. Sabuk phone boy. Kejap. Abang cabut phone boy. Abang letak dekat ni apa? Letak dekat ni. Allah, bye. Astaghfirullahaladzim, bye. Astaghfirullahaladzim. Sekejap lagi. Tu boy. Geng, mana-mana hater toksik tu korang blok je, geng. Bye. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. La ilah. Boy. Bye, tenang, bye. Boy. La ilah. Bye. Allahu Akbar. Bye. Boy. Boy. Tenang, bye. Boy. Tenang, bye. Tenang. Ya Allahu Akbar. Lari. Boy, tarik boy. Tak, tangi dah. Ada mana dah? Dia lari lagi. Ya Allah. Bye. Ya Allah, mana weh? Bye. Allahu Akbar. Dia lari ke atas sini. Bang, sini bang. Sini cabut phone boy dulu. Cabut phone boy dulu. Sekejap. Abang cabut phone boy. Man. Siapa tu? Kejap lagi. Kejap lagi. Siapa abang bawa ni? Sini. Abang bawa. Abang bawa tak apa. Kejap lagi. Sabar, geng. Saya letak kat camp saya, geng. Tak boleh, geng. Okey tak? Mana boy pergi? Kejap. Ni. Mel. Tolong bawa camp boy ni, Mel. Mel. Kau kata nak bawa kamera dia. Tak. Abang bawa ni camp dia. Yang ni apa? Angkat, ambil. Ni. Abang ambil. Ni kau bawa ni. Tak apa. Abang bawa. Jom. Okey. Cepat, geng. Boleh, geng? Abang bawa ni. Abang bawa kamera. Jom, mana boy pergi? Allah, bah.
Boy. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله يا الله أكبر. يا الله يا ربي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Boy. Tak tahu dia. Kau tak pasal dah pergi mana tadi? Abang dah pegang dah dia tadi. Dah pegang dia tadi dah. Memang dah pegang tangan dia tadi. Tapi kuat sangat tenaga dia. Bang, itulah saya cakap bang. Tak, itu sebab kita kena selesaikan dulu yang tu Aras. Sebab tu, benda tu punca daripada apa yang Boy mimpi tu. Sebab tu kena selesaikan tu. Kalau kita tak selesai, benda ni akan menjadi teruk. Nak kena juga pergi ke atas tu. Angka? Wei! Uncle mana? Uncle! Boy! Uncle mana? Allahu Akbar. Boy! Allah Rabbi. Jangan kejar bang. Jangan kejar Daus. Boy! Kali lah. Tak, Uncle mana? Torchlight ada kan, Uncle? Angka! Allah, mana pula boy ni? Yang Angka ni. Oi, pening aku sebab tu aku cakap. Jangan kacau pokok tu bang. Tak masalahnya. Bang, aku dah cakap bang. Bukan kena selesaikan juga macam mana bang? Aku dah katakan kau. Weh! Kacau pokok tu. Tak, bukan masalahnya. Weh, degil Benda lah tu kau. punca, weh. Daus! Benda tu punca, Daus! Degil lah bang. Bukan masalah degil. Masalah benda tu. Selesaikan benda dulu. Apa jadi bang? Kita dah tahu dah daripada awal macam tu. Tak, macam ni kita keluar dulu. Keluar dulu. Kita keluar dulu, tenangkan dulu. Keluar dulu, tenangkan dulu. Tenangkan dulu, keluar dulu. Kita keluar dulu tempat ni. Bang, sini dulu. Tak, tenang dulu. Boy, Tak, jangan angkel ada kat dalam lah oi. tak, kita cari kejap. Kita keluar dulu tempat ni. Tak, masalahnya. Keluar depan tu je, Daus. Selesaikan dulu benda ni. Baru settle benda tu semua. Oi, nak settle. Percayalah, Daus. Uncle. Suara boy aku dengar. Sekarang ni keselamatan orang dulu bang. Ya, selesaikan dulu. Itu adalah punca dia sebenar, Daus. Benda tu adalah punca sebenar. Bang, Kalau benda tu tak jumpa tadi, benda tu tak akan jadi macam ni kepada boy pada Angka. Percayalah cakap. Bang. Apa nak pergi mana ni? Tak. Kita selesaikan dulu boy. Tak, kita undur dulu. Tak Bang, apa. kita selesai dulu. Tak, kita undur dulu. Keluar dulu. Bang, Keluar dulu. iyalah. Kita sekali. Jauh, keluar dulu. Kalau kau nak keluar, aku keluar. Aku nak cari boy dengan angkel. Ya, ni, tahu. kita sekali. Tak, kita sekali. Kita cari. Kejap. Kita cari Daus. Kita cari dia. Daus! Weh. Iyalah, bang. Tenang dulu. Allah Akbar. Ya. Weh, Daus! Weh, takkan jumpa je, weh. Selagi benda tu tak selesai. Daus, percayalah cakap, Daus. Bang. Tak, Aras, masalah benda tu. Tak. Sekarang ni masalah, sekarang kau nak ikut dia ke nak ikut abang, Aras? Tak, kita sekali. Ya, sekali. Tak masalah tu. Daus tu keluar dulu. Settlekan yang atas tu dulu, Aras. Kau tahu, Aras, macam mana jadi benda ni, Aras? Ya, kita sekali, bang. Tak, masalah suruh dia keluar dulu, Aras. Sudahlah, bang. Tak, masalah tak boleh. Senyap, Aras. Senyap, Aras. Senyap. Tak, tu, Daus tu. Ya Allah. Weh, selesaikan atas dulu. Takkan jumpa punya boy. Takkan jumpanya jauh. Percayalah cakap. Kita keluar dulu. Sini, bang. Tak apa, sini. Tak, masalahnya Ras. Selagi tak settle benda tu lah yang pemisahkan, yang buat kita emosi semua, Ras.
Daus. Bang, kan elok kita sekali. Tak apa, okey. Boy! Aku tak boleh tinggal Abang Zul, geng. Tak boleh. Daus. Sebab live kat sini pun live boy. Daus. Kita buka dulu. Ada 3 lagi kain. Sorry, 2 kain lagi yang tak dibuka. Kita ambil, kita tanam. Kita selesaikan apa yang patut. Apa kali. Kita cuba selesaikan. InsyaAllah kita akan jumpa, boy. Kita akan jumpa, uncle. Masalah dia, bang. Kain ni ada dekat pokok tu. Sekarang ni kita cari boy dulu. Ya. Masalahnya kita nak kena cari kain yang boy cabut tu. Kita nak kena ikat balik ke pokok dia. Kain yang boy dah buat buka tu, kita nak kena cari balik, ikat balik ke pokok sebab dia. Sebab tu, Daus. Disebabkan boy, dia ada kena-mengena dengan apa yang dia mimpi tu. Sebab tu ikatan tu lah yang cuba untuk boy bukakan ke semua. Kalau ikutkan boy takkan buka ikatan tu. Tapi disebabkan ada benda yang terjadi pada dia. Sebab tu boy buka tu. Sekarang ni kita jangan salahkan siapa-siapa. Boleh? Boleh. Okey, kita fokus cari boy. Okey, tak ada siapa salah, bang. Bukan boy, bukan abang, bukan aku, bukan Daus. Kita fokus untuk jalan penyelesaian. Cari boy dulu, boleh? Bang, boleh. Daus. Jom kita tiga-tiga, Daus. Jom boy. Daus. Boy. Siapa nama boy sebenar Tak, nama boy benar siapa Bang. Tak, nama boy. Nama boy. Taufik benar apa? Boy. Taufik Jafar. Taufik apa? Taufik Jafar. Assalamualaikum. Taufik. Assalamualaikum. Jangan berjauh pisah Taufik. Assalamualaikum, Taufik. Taufik Jafar. Assalamualaikum. Bang. Ha? Apa benda yang abang tengok? Yang gejah, jangan emosi. Baik. Sebab kita sekarang ni dikelilingi benda tu. Sekarang ni fokus cari boy. Boy. Taufik. Boy. Boy, tenang boy. Boy, tenang. Tenang. Boy. Sabar dulu. Jaga emosi. Boy. Salawat dulu. Istighfar banyak-banyak. Istighfar banyak. Dia bukan ni macam trauma. Ya, macam dia trauma. Ya, istighfar. Boy, istighfar. Istighfar dulu. Aku tengok ni. Alhamdulillah. Boy. Ya, tenang. Boy, tenang boy. Syabas, istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Boy, tenang boy. Jangan ikutkan benda tu. Ha? Apa boy? Bagi tahu apa sebenarnya. Lengkapkan tali. Tak apa Dos. Kita bagi. Kita lengkap kena lengkap. Ha? Kalau kena lengkap balik. Kalau kau ada dekat sini. Kalau kau nak lengkapkan, kau lengkapkan. Tapi jangan kau menyakiti tubuh badan ini. Itu urusan aku dengan dia. Biar bang. Biar. Kita tengok dia biar. Ya, sampai hilang Tak ada. Uncle lagi aku lupa weh. Itulah. Astagfirullahaladzim. Tak uncle ni. Bang, uncle on the way. Woi, Black kata uncle on the way. Ha? Black kata uncle on the way. Assalamualaikum. Bismillah. Apa on the way daripada tadi dia kata on the way. Apa on the way ni? Masuk Black. Assalamualaikum. Bismillah. Black dengan Mel kat bongkol luar. Uncle mana? Apa ni?